Tuan-tuan dan puan-puan, bagi perlumbaan Provida Pesta M58 tahun ini berlaku Hulu bukan tahun 2026. Perlumbaan Wajah Sungai Bidar 30 lelaki akhir, 9 buah perahu bidar berlaku bersedia di atas pelepas. Baru saja dilepaskan sebentar tadi. Perlumbaan Wajah Sungai perahu bidar 30. Okey. Okey, kita terus mengikuti ulasan langsung daripada rakan tugas Saudara Sulaiman di sungai. Mereka baru melintasi jarak 100 meter dan menuju ke jarak 200 meter ketika ini. Sebanyak 9 perahu bidar yang mengambil bahagian. Kasihnya warisan 1556, warisan gemilang 1511, kasihnya warisan 1557, warisan gemilang 1510, Puteri Bunian Walilan Sari 1569, kasihnya warisan 1555, warisan Tropika 1580, Puteri Bunian 1575 dan Armada generasi warisan 1520. Masih lagi dalam kelompok yang agak besar ketika ini, di mana perahu yang mendahului menggunakan nombor plate 55. Kasihnya warisan telah menjarakkan diri mereka daripada kelompok besar perlumbaan Raja Sungai Bidar 30 pekayuh lelaki ketika ini. Di tempat yang kedua menggunakan nombor plate 75 Puteri Bunian. Namun begitu diberi tantangan oleh perahu bidar yang menggunakan nomor plate 69 Puteri Bunian Walilan Sari dan juga warisan gemilang yang menggunakan nomor plate 10. Agak selesa perahu bidar yang berada di hadapan menggunakan nombor plate 55. Kasihnya warisan juga terus menjarakkan diri mereka dan mendominasi perlumbaan Raja Sungai Perlumbaan bidar 30 pekayuh lelaki akhir ini. Di tempat yang kedua ketika ini, perahu yang menggunakan nombor 75 iaitu Puteri Bunian. Kadang-kadang di tempat yang ketiga agak terpikir bagi tiga buah perahu bidar iaitu warisan gemilang nomor 10 Puteri Bunian Walilan Sari nomor 49 dan juga warisan Tropika nomor 80. Namun begitu Puteri Walilan Sari bagi saya memintas 12 perahu warisan gemilang dan juga warisan Tropika untuk mengatasi tempat yang ketiga. Agak selesa pada di hadapan perahu bidar yang menggunakan nomor 55. Kasihnya warisan dan terus membuat balik di tempat yang kedua masih lagi disokong oleh perahu bidar yang menggunakan nomor 75 Puteri Bunian. Warisan Tropika sudah merapatkan kedudukan mereka dengan Puteri Bunian Walilan Sari yang berada di kedudukan tempat yang kedua. Mereka sudah merebut kedudukan Puteri Bunian Walilan Sari. Namun begitu, para pekayuh para Puteri Bunian Walilan Sari tidak mahu memberikan ruang kepada para pekayuh daripada warisan Tropika. Namun kedudukan di sebelah enam waris kedudukan yang berada di kedudukan tempat yang ketiga. Ya, seperti kita saksikan masih lagi flight nombor 55 Kasihnya warisan berada di mendahului 4 buah perahu yang berada di kelompok yang kedua sekarang ini. Kasihnya warisan flight nombor 55 yang bermula di alur yang ke-6 terus mendahului diikuti dengan kelompok kedua. Yang meninggalkan kedudukan pembina yang lain. Kasihnya warisan nomor plate 55. Sementara itu berada di kedudukan tidak berubah. Di kedudukan tempat yang kedua
bergantung dipintas kembali oleh Putri Bunian Walidong Sari. Namun itu Warisan ketika membencut ketika ini, membencut untuk membencut ini buah perahu yang berada di kedudukan tempat yang kedua. Namun itu dari sebelah dalam Warisan ke-9 juga memberi saingan kepada Putri Bunian Walidong Sari. Warisan tropika dan Putri Bunian. Ya, cukup menarik perubahan ini. Apa kita saksikan? Mereka akan menginginkan penakut sinar. Di mana kedudukan agak menggigit bagi kedudukan tempat yang kedua. Warisan ke-9 berada di tempat yang kedua. Dan begitu Putri Bunian Walidong Sari baru saja meminta dengan warisan ke-9 untuk merapat tempat yang kedua. Tempat yang pertama akan meninggalkan kelompok besar di belakang. 4 buah perahu di belakang mereka. Yang kasihnya warisan. Mereka memakai 55. Spektal berada di hadapan. Sempat menceling para pekayaf mereka kepada perahu yang berada di belakang mereka. Menariknya bagi perubahan tempat yang kedua. Agak menggigit ketika ini. Di antara 4 buah perahu biner yang mengambil bahagian. Warisan ke-9 menutup 10 Putri Bunian Walidong Sari memegang 69 Warisan Tropika yang 80 dan Putri Bunian menggunakan plat 75. Bersaing ketika ini dari cadangan mata kasar utara melihat menunjukkan warisan ke-9 menggunakan nomor 10 masih lagi dipintas oleh Putri Bunian, dipintas oleh jauh kawan jauh. Itu dia semangat pada pegayuh dan ada penjangkong yang berada di tepi sungai Batang Gigis penjangkong kedudukan adalah pegayuh yang mengambil bahagian. Terus berada di depan masihnya warisan mereka dapat 55 untuk tempat yang kedua masih menggigit ketika ini yang pada 4 perahu yang mengambil bahagian. Untuk ulasan selanjutnya serahkan kepada terima kasih kepada rakan tugas. Kita mohon tetamu kenamaan kita untuk bergerak ke hadapan sambil kita menyaksikan acara akhir Raja Sungai merebut Piala Muhammad Jadul Yaakob Haji Arbi Ahli Dewan Undangan Negeri N58. Balingan berada di hadapan sekarang ini terus mengekalkan kedudukan. Perahu yang menggunakan flag nombor 55 kasihnya warisan. Namun yang pastinya 4 buah perahu yang berada di kelompok yang kedua yang akan kita saksikan siapakah yang akan berjaya untuk berada di kedudukan 2 dan 3. Baiklah, sekarang ini masih lagi berada di kelompok hadapan terus mengungguli perahu nombor 55 kasihnya warisan. Di kedudukan yang kedua ada 2 buah perahu, 4 buah perahu sekarang ini untuk bersaing di kedudukan yang kedua, ketiga.